Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, hari ni kita akan belajar matematik tahun 3. Matematik tahun 3. Subjek dia ataupun topik dia menganggar. Menganggar tu kita agak-agak lah kira-kira teka-teka macam tu. Okey. Bahasa mudah dia lah macam tu. Okey, menganggar ni kita guna 3 lah. Kita akan cakap lebih daripada, kurang daripada ataupun lebih kurang. Lebih kurang tu maksud dia hampir sama. Ini simbol dia lah. Ni tak penting pun tapi untuk info tambahan. Okey, kamu tengok lebih kurang dia punya simbol macam ni. Kurang daripada macam ni. Lebih daripada macam ni. Okey, kamu tengok. Senang je nak ingat. Okey, kalau simbol dia kamu tengok simbol nak tahu. Okey, kamu tengok yang ada lubang ni maksudnya nombor yang kat belah ada lubang besar ni kita akan cakap dia nombor lebih besar lah. Okey, kalau yang kecil ni, yang kat bontot dia ni, kat punggung dia ni, kita panggil nombor yang lebih kecil lah. Okey, contoh kamu tengok sini. Yang lubang besar ni nombor dia lebih besar. Yang ni nombor dia lebih kecil. Betul tak? 900 lebih kecil daripada 1000. Betul lah tu. Okey, kalau macam ni pula kamu tengok 900 kat mana lubang dia besar. Sini dia punya punggung. Okey. Bila lubang besar ni depan dia mestilah nombor yang besar. Yang bawah ni punggung dia mestilah nombor yang kecil. Okey, betul lah 900 lebih besar daripada 200. Okey, ini info tambahan lah. Okey, kita akan masuk terus. Okey, kamu nak menganggar. Okey, kamu tengok sini. Menganggar yang pertama. Okey, diminta pilih jawapan. Pilih jawapan. Kamu nak pilih yang mana satu jawapan dia. Lebih daripada, kurang daripada, ataupun lebih kurang. Okey, ada 3. Okey, kamu tengok. Bola-bola kat taman permainan. Bukan taman lah ni. Kat tempat permainan ni, bola-bola ni kamu pernah tengok kan? Okey, dia kata kat sini, semuanya ada 2,400 biji. Okey. Kat sini penuh. Agak-agak kamu punya jawapan apa? Lebih daripada, kurang daripada, atau lebih kurang? Okey, kamu tengok Kamu fikir dulu. Okey, ini jawapan dia. Lebih daripada 2,400 biji. Okey, jawapan dia lebih daripada. Sebab sini tengok dia macam setengah dah. Tiba-tiba sini penuh. Takkan kamu nak cakap kurang. Mestilah lebih daripada 2,400 biji. Okey, kamu tengok beras kat sini. Beras kat sini tinggi. Sini sikit je. Okey, kamu tengok yang tinggi ni 500 gram. Berat dia 500 gram beras. Okey, sini agak-agak kamu nak letak apa? Lebih daripada ke? Kurang daripada ke? Ataupun lebih kurang? Okey, jawapan dia apa? Okey, jawapan dia yang betul adalah kurang daripada 500 gram beras. Kamu dah tengok sini banyak. Sini pula sikit. Takkan kamu nak kata sini lebih? Mestilah kurang daripada. Okey, kamu tengok pula air kat sini 1 liter air. Satu botol ni dia 1 liter. Sini pula tak tahu berapa. Tapi kamu tengok ni saya dah garis dah ni air sini penuh 1 liter kan. Okey, kamu tengok sampai tak? Tak sampai lah kat botol ni. Tapi macam nak sampai. Hampir sampai. Hampir sama. Jadi kita nak jawab apa? Lebih daripada, kurang daripada, ataupun lebih kurang? Cuba fikir. Okey, betul jawapan dia lebih kurang 1 liter air. Betul. Tengok nak hampir sama. Hampir sama tu mesti dah kena apa? Lebih kurang. Okey. Ni susah sikit. Saya bagi 3 botol. Okey, sini dah penuh 1 liter air dia bagi tahu. Ni lebih kurang 1 liter. Sebab nak hampir sama kan? Lebih kurang 1 liter air. Okey, kamu tengok sini. Gara-gara sini air tak sampai langsung. Jauh betul. Kamu nak jawab apa? Lebih daripada ke kurang daripada? Cuba fikir. Ni setengah dah ni. Jawapan dia kurang daripada 1 liter air. Okey, kurang daripada 1 liter air. Okey, tengok kurang kan? Ini lah hampir sama. Sebab tu dia tulis lebih kurang. Hampir sama. Okey. Sebenarnya ni susah sikit lah. Okey, yang ni dia lain sikit Dia kata cari jawapan bagi anggaran lebih kurang. Dah bagi tahu dah. Memang betul lah lebih kurang. Tapi tak tahu berapa ni. Dia nak nombor. Beserta jumlah. Jumlah tu dia minta nombor lah. Jumlah anggarannya. Okey, kamu tengok kat sini. Saya conteng sikit lah. Saya buka pen. Okey. Kamu tengok sini. Penuh. Dia kata 250 ml. Okey. Kurang kan? 250 kan? Sini penuh. 250 ml. Okey. Saya guna pen kecil sikit. Okey. 250 ml. Ni setengah. Setengah ni kita tak tahu berapa. Tapi kalau setengah, selalunya kena buat apa? Setengah tu kena bahagi 2. Kamu kena bahagi 2 lah setengah kan. Setengah sama rata. Bahagi 2. Jadi, kamu nak buat apa? Kamu kena bahagilah. Okey. Setengah kan. Nak bahagilah. Kita nak tahu berapa. Jadi, kat luar ni nombor berapa? Nombor 2 lah kan. Okey. Penuh berapa tadi? 250. Tulislah sini 250
50. Okey, kita kena ingat sifir 2. Dalam bahagi kena ingat sifir. Okey, kamu tengok nombor pertama ni nombor 2. Nombor 2 ada tak dalam sifir 2? Ada. Ha, 1. Okey, tolaklah. 2 tolak 2 dah habis kosong. Okey, ataupun kamu letak titik pun boleh. Okey, 5 bawa turun bawah. Sifir 2 ada 5 tak? Tak ada. Okey, apa yang paling dekat dengan 5? 4. Okey, macam tu kamu tulis 4. Okey, 4 dalam sifir 2 berapa? 2. Kamu tulis 2 ke atas, nanti kamu lupa, baru kamu tolak. Okey, 5 tolak 4 berapa? 1. Kosong ni, kamu bawa turun, bawa pergi tepi 1. Okey, bahagi ni takkan kamu tak ingat pula kan? Ihsan ni kamu dengar. Nanti kamu lupa. Okey, 10 ada tak sifir 2? Ada. Berapa 10? 5. Habis. Tak ada baki. Jawapan dia 125. Okey, kita tulis supaya tak lupa. 125. Setengah ni. ml. Okey, kamu tengok. Okey, kamu tengok jawapan ni betul tak? Jawapan dia 125 ml. Okey, lebih kurang 125 ml. Betul tak? Okey, betul jawapan dia. Lebih kurang 125 ml. Okey. Senang saja. Kalau dia buat macam ni, dia minta anggaran dia, kamu letaklah. Kamu kena buat operasi bahagi. Bentuk lazim lah. Okey. Sekarang kita masuk topik yang seterusnya. Bundarkan. Okey. Bundar. Bundar tu apa? Okey. Bundar tu maksud dia menghampirkan nombor tertentu pada nombor terdekat. Okey, contoh. Kita tengok. Hampirkan nombor ni dia ikut rumah lah. Kamu dah belajar kan rumah. 10, ratus, ribu, puluh ribu. Okey, kita hampirkan nombor-nombor tu lah pada nombor terdekat. Dia ada cara dia. Kita tengok kat sini. Okey, bundar. Okey, jika nombor 1 sampai 4, kamu kekal. Jangan tambah apa-apa pada nombor seterusnya. Okey, jika 5 hingga 9, sila tambah 1 pada nombor seterusnya. Okey, setelah dibundar nombor seterusnya akan menjadi kosong. Nombor seterusnya ini maksud nombor kat belakang lah. Nanti kamu tengok. Okey, kita akan buat cuba bundar rumah puluh. Okey, saya nak awak bundar rumah puluh ni. Tengok. Dari belakang ni 10, puluh. Bundar rumah puluh yang terdekat. Okey, macam mana awak nak buat? Okey, cuba awak fikir. Rumah puluh terdekat, jawapan dia mana satu? A, 320, 340, 350, C, 330, D. Apa jawapan dia? Okey. Siapa betul sebelum kita belajar macam mana nak bundar, saya bagi hadiah. Okey. Awak tengok jawapan dia. Jawapan dia C, 350. Okey, saya akan explain macam mana kita nak bundar. Okey, bundar senang je. Ini untuk rumah puluh lah. Rumah puluh kan mana? 4 kan? Saya dah garis dah 4. Okey, rumah puluh. Okey, bundar ni kamu tengok nombor sebelum dia. Okey, sebelum dia apa? 8. Kamu tengok rumah sebelum dia lah 8. Okey, dia nak cari rumah puluh. Tapi kita tengok rumah sebelah dia dulu. 8. Okey, ingat langkah pertama kamu kena ingat. Nombor 1 sampai 4 kekal. Kamu tak payah buat apa-apa. Tak payah tambah. Okey, kalau 5 hingga 9 kamu kena tambah 1. Ini untuk nombor belakang dia ni. Okey, kamu tengok 8. 8 ni kena buat apa? Kena tambah 1 pada rumah puluh. Rumah seterusnya lah. Okey. 5 hingga 9 kena tambah 1. 8 ni tergolong dalam 5 hingga 9. Jadi 8 ni akan tambah 1. Sini. Saya tulis. Okey, 8 ni akan tambah 1. Sebab 8 ni di dalam lingkungan 5 hingga 9. Okey. So, dia akan tambah 1. So, jadilah macam ni. Nampak? Tambah 1 ni jadi apa? 3, 5, 8 kan? Okey, seterusnya langkah kedua kamu tengok. Nombor seterusnya jadikan kosong. Jadi nombor seterusnya apa? 8 kan? 8 ni kamu jadi kosong. Jadilah 350. Senang saja. Inilah jawapan dia. 350. Okey. Contoh lain saya tulis. Saya contoh yang tepi ni kan. Okey. Rumah puluh juga. 4, 2, 7. Okey, 4, 2, 7 contoh. Rumah puluh nak bundarkan. Kamu tengok nombor belakang ni. Saya buat warna merah. Pula. Okey. Kamu tengok. Yang belakang ni nombor 7. Jadi kamu tengok balik nombor 7. Nombor 7 tu. Okey. Dalam lingkungan apa? 5 hingga 9 juga kan. Jadi kamu tambah 1. Tambah 1 jadi berapa? 4, 3, 0. 4, 3, 0. Okey. Nombor belakang tu jadi 0. Okey, nombor seterusnya jadi 0. So, jawapan dia 430. Macam tu saja. Okey, kamu akan tengok contoh yang seterusnya pula. Okey. Bundar rumah ratus. Okey, rumah ratus macam mana? Kamu tengok.
ratus. Okey, kita akan guna rumah ratus kepada ratus terdekat lah. Okey, kamu tengok nombor belakang dia dulu. Nombor belakang dia 3. 3 tu kena tambah 1 tak kat rumah ni? Tak perlu. Jadi, belakang ni semua akan jadi kosong, kosong. Jawapan dia apa? Okey, jawapan dia B lah. Sebab jadi kosong, kosong. Macam ni saya tunjuk. Okey. Takut kamu lupa. Okey. Nombor 1 sampai 4 kekal. Tak payah buat apa-apa. Tak payah tambah, tak payah buat apa. Buat tak tahu je. Okey. 5 sampai 9 tambah 1. Jadi kamu tengok sini. Nombor 3 ni, nombor sebelumnya. Kita kena tengok nombor sebelum dia. Nombor sebelum dia 3 kan. Sebab kita rumah ratus sekarang ni. Kita tengoklah. Sini rumah ratus. Okey, ni rumah puluh. Kita tengoklah rumah sebelum ratus. Tengok rumah puluh. Okey. Sini nombor 3 rumah puluh ni. Nombor 3 yang mana satu? Golongan mana? 1 sampai 4 ke 5 hingga 9? Okey. Mestilah 1 sampai 4 kan? Golongan 3 ni. Okey, nombor 3 ni dalam 1 sampai 4. Jadi kekal lah. Tak payah buat apa. Lepas tu, langkah kedua. Okey, langkah kedua. Nombor-nombor belakang semua jadi kosong nombor belakang. Semua jadi kosong. Jadi kosong. Okey, macam mana? So, jawapan dia kan kekal kan? Okey, ni tak tambah kan? Tak tambah apa-apa. Tak tambah. Tak tambah apa-apa. Okey, kosong. Kosong. Sebab apa? Nombor belakang ni akan jadi kosong. Lepas bundar. Okey, tak perlu tambah apa-apa. Sebab 3 ni golongan 1 hingga 4 dia kekal. Okey, jadi jawapan dia apa? Jawapan dia B. Okey, jawapan dia B. 4900. Faham dah? Okey, tak faham tak apa. Kita akan buat kerja rumah sikit. Cikgu akan explain. Yang ni face to face lah. Okey, itu saja. Tak ada apa dah. Okey, terima kasih. Okey. Cikgu kamu akan explain pula dalam kelas macam mana lebih dalam lah. Okey. Jangan lupa buat kerja sekolah. Terima kasih.